Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so hari ni Nisa nak share satu lagi. Games ni dah lama dah sebenarnya. So, Nisa dah pernah juga buat review sebelum ni. And kali ni Nisa nak tunjukkan dekat korang yang games ni masih lagi legit membayar. So, jom kita pergi. Korang tengok dekat withdrawal history. So, hari tu, actually Nisa withdraw 100. Tapi disebabkan Nisa dah tak nak tunggu untuk nak completekan withdrawal ratio dia. So, Nisa terus withdraw 50 lah. So, dekat bawah ni korang boleh nampak. Nisa dah withdraw, kalau in total, 265, 330 ringgit. Ke ada lagi? Oh, 430 ringgit 30 sen. So, total Nisa dah withdraw daripada apps ni RM430.30. Okay. So, Nisa takkan explain panjang-panjang macam mana cara nak dapat points apa semua. Yang tu korang boleh pergi tengok dekat Nisa punya video tutorial. Dekat sini, Nisa nak bagi tahu dekat korang pasal treasure chest. Ni yang paling penting tau. So, dekat treasure chest ni dengan dekat sini. Okay, so kita withdraw dekat duit hijau ni. So, untuk sekarang, Nisa tengah withdraw sebanyak RM100. Tapi, kalau Nisa tekan cash out now, Nisa tak akan dapat 100. Nisa akan dapat RM1 sahaja sebab Nisa punya withdrawal ratio adalah 1.5%. Macam mana nak dapatkan 100? Korang kena fill in kan sampailah 100%. So, cara dia macam mana? Korang pergi dekat daily task ni apa semua. Korang dapatkan box ni. And then daripada box tu, korang kena open treasure chest. Korang tekan. Tapi, nasihat Nisa, korang jangan open semua tau. Korang kena open satu-satu. So, lagi banyak chest yang korang akan dapat kalau korang withdraw satu-satu macam tu lah. So, sekarang Nisa dah ada 8 tube. So, Nisa boleh gunalah eliminate bacteria. Satu lagi. And then, korang boleh tengok kat sini. New payout ratio. So, new payout ratio adalah 2.5%. Korang boleh tengok kat sini. Nisa punya payment amount dah bertambah lah RM1.50. Tapi sayanglah, kita dah withdraw 100. Takkanlah kita nak dapatkan RM1.50 saja. So, better korang kumpulkan lagi. Tunggulah sampai payout ratio dia naik. Kalau boleh maksimum lah. Okay, so itu sahaja yang Nisa dapat kongsikan untuk video kali ni. Just video pendek je. Untuk nak inform dekat korang yang games ni masih lagi legit membayar pada hari ni. Okay, so itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.